Ini adalah G-Tour Dashing, sebuah SUV 5-seater yang terbaru. SUV segmen C tapi dijual pada harga SUV segmen B. Harga dijual RM110,000 untuk varian Comfort dan RM117,000 untuk varian Prime. SUV segmen C jual harga bawah daripada RM120,000 Malaysia, babe. Lagi murah daripada SUV segmen C nasional kita, Proton X70. Tapi, dari segi design, features dan pemanduan, berbaloi tak untuk sebuah SUV segmen C? Jom saya kongsikan pada korang apa yang best dan tak best pada SUV G-Tour Dashing ni. Tapi sebelum kita start, pada yang baru saja terjumpa channel ni, bantu saya dengan tekan butang subscribe dan like, dan follow saya juga di platform media sosial yang lain. Mantap! Daripada segi design, SUV ni saya suka proportion dia. Bentuk depan dah macam Lamborghini Urus dengan grill unik dekat bahagian depan. Kalau korang perasan lah kan, style lampu depan G-Tour ni sama je dengan Chery dan J-Crew. Memang trademark mata sepet macam Iron Man, dan lampu headlight dekat bahagian bawah. Itu yang nampak kereta ni menyelah daripada bahagian jauh. Dari bahagian tepi, saya suka bentuk design dia. Ada style SUV coupe yang agresif. Kalau perhatikan bahagian cermin pillar C, style coupe yang menampakkan SUV ni lebih sporty. Dan datang pula dengan rim 19 inci. Rim two-tone dengan saiz 235, 55, 19. Dan dari bahagian belakang pula, saya teringat Toyota Corolla Cross, tapi dengan lampu belakang yang lebih sporty. Ada bentuk Y tajam dekat bahagian tepi, dan kalau korang perasan, tak ada langsung muffler exhaust kat bahagian belakang. Dan nampak macam kereta EV. Cuma ada part yang saya tak suka tentang bahagian belakang tu. Dia ada badge dashing kat belakang tu, nampak buruk. Kalau saya beli, saya akan buka badge tu biar clean, baru nampak cantik. Design eksterior dia saya boleh katakan sedap mata memandang dan menepati cita rasa pengguna SUV. Depan nampak mewah, tepi nampak agresif dan belakang nampak sporty. Komplit untuk sebuah design SUV. Dari segi design, saya boleh bagi 9/10. Secara keseluruhan, design dia bagi saya akan jadi faktor utama pembeli. Sebabnya design cantik dan harga pun marhin. Kita boleh tengok penjualan Chery Omoda 5 dan J-Crew J7. Design cantik, harga berpatutan, confirm boleh jual. Okey, untuk interior dashboard G-Tour Dashing ni tipikal kereta-kereta Chery dan J-Crew. Meter cluster dia 10.25 inci dan steering dia dah sebiji macam kereta Mercedes. Cuma tak ada gear lever je dekat steering ni. Sistem infotainment juga 10.25 inci yang bersambung dengan meter cluster. Juga datang dengan Android Auto dan juga Apple CarPlay. Tombol gear dia style macam bawa jet. Dan bahagian center console pun bagi saya sangat praktikal. Dia sangat besar dan luas sesuai untuk SUV segmen C. Dan paling penting, dia ada button fizikal untuk aircon. Lebih mudah berbanding adjust dekat dalam screen infotainment. Dan ada lagi satu keunikan G-Tour Dashing ni. Dia ada tempat simpan payung kat tepi ni. Function ni nampak macam remeh je, tapi sebenarnya praktikal juga. Dan datang pula dengan panoramic sunroof lagi. Untuk features kereta China ni memang the best. Untuk seat comfort bagi saya, untuk kereta brand-brand China ni memang selesa. Untuk jalan jauh, seat semi bucket ni sangat selesa dan siap ada dengan ventilated seat. Dan untuk position seat belakang dia lebih rendah dari position seat depan, yang membuatkan legroom seat belakang lebih luas dan selesa untuk pemanduan jauh. Dan bagi saya, muat juga untuk 3 orang penumpang dewasa. Sangat-sangat praktikal dan juga disertakan aircon vent dan USB charger. Kalau cari kereta untuk bawa mak ayah, SUV ni memang sesuai. Bahagian boot space 480 liter dan seat belakang boleh turun 60-40 split jadi 937 liter. Kira besar juga kalau nak dibandingkan dengan pesaing-pesaing yang lain. Bagi saya, interior dan features yang ada dalam kabin G-Tour Dashing ni sangat lengkap. Kadang-kadang rasa macam G-Tour ni tersilap letak harga. Enjin G-Tour Dashing ni datang dengan satu pilihan enjin, iaitu enjin 1.5 liter turbo dengan 156 PS dan 230 Nm torque berserta dengan 6 speed DCT transmission. Paling saya suka, dia ada pedal shift. Kita geng yang suka feel manual ni memang perlukan pedal shift. Saya kalau kereta tu tak ada pedal shift, saya tak beli. Kalau ada pedal shift, saya beli.
Dari segi pemanduan pula, untuk kereta ni instant response dia mungkin dengan bodi yang besar dia agak kurang sikit. Tapi bila dah sampai top dia, kereta ni sangat sedap. Datang dengan torque 230 Nm torque, tapi pick up ataupun total response agak berat sedikit. Mungkin dengan saiz SUV yang besar dan saiz tayar yang besar membuatkan kereta ni berat sedikit. Tapi bila dah sampai top speed, SUV ni sangat smooth, sedap je tekan untuk long distance, sesuai untuk pemanduan jauh. Datang dengan dua mod pemanduan, iaitu Eco Mode dan juga Sport Mode. Untuk jalan yang tak rata pun masih comfort je, tak terlalu bumpy. Cuma untuk high speed corner je saya belum betul-betul tekan untuk SUV ni. Tapi kalau ikut body dan ground clearance, bagi saya sesedap sebuah SUV. Ini SUV family kan, takkan sepanjang masa korang nak layan corner macam dalam track. Kita cerita sikit tentang safety features ADAS kereta ni. Sistem ADAS G2 Edition ni ada 8 basic features, iaitu cruise control, rear camera, 360 camera, benda-benda basic lah, blind spot monitor, rear cross traffic alert, door opening warning dan lane change warning. Tapi untuk model comfort cuma ada cruise control dan juga rear camera saja. Tapi untuk safety features yang lain tetap ada, macam ABS, EBD, TPMS, rear isofix dan macam-macam lagi lah. Korang rasa okey ke? Bagi saya, kalau korang nak saiz yang besar dan praktikal dengan harga RM110,000, memang kereta ni value for money. Sebabnya kereta ni lagi murah daripada Proton X70. Sangat berbaloi. Harga untuk variant comfort dijual pada harga RM110,000 Malaysia. Dah sama harga Chery Omoda 5, tapi dapat SUV yang lebih besar dan praktikal macam ni. Dan harga untuk variant Prime dijual pada harga RM117,000 Malaysia, iaitu lebih murah daripada SUV segmen C nasional kita, Proton X70. Datang dengan 7 tahun waranti dan 150,000 km mileage berserta 10 tahun dan 1 juta km mileage untuk enjin. Okey, sekian dulu video saya untuk kali ni. Diharap bermanfaat untuk korang yang sedang mencari SUV. Kalau korang nak cari SUV segmen C tapi nak harga SUV segmen B, saya recommend G2 Edition ni. Okay, saya Joe Bashir. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Ciao. Automotive Malaysia.